Misteri Fraser 1910. Oh, nama Bukit Fraser tu datang daripada dia ni. Okey, jom. Filem ni mengisahkan tentang Josiah Hogan yang membawakan watak Mr. Fraser. Mr. Fraser ni adalah orang yang bertanggungjawab membangunkan Bukit Fraser tu sendiri. Dia ada seorang pembantu bernama Hasan. Kisah bermula apabila Mr. Fraser ni secara misterinya telah hilang. Yang peliknya, dia langsung tak dapat dikesan dan tiada siapa-siapa dengar tentang Mr. Fraser sejak hari itu. So secara tak langsung, Hasan ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengambil alih semua urusan perniagaan dan dia dan familinya berpindah ke tempat tinggal Mr. Fraser tu. Persoalan dia sekarang, apakah sebenarnya yang berlaku? Kalau korang nak ungkai persoalan tu, korang boleh tonton Misteri Fraser 1910 ni bermula 26 Jun dekat semua pawagam berdekatan dengan korang. Korang rasa filem ni ada tak plot twist dekat hujung tu? Kalau korang rasa ada, korang letakkan dalam komen. Sebab selalunya filem yang ada plot twist tu, selalunya filem tu lah yang memang sedap.